Aku nak start kereta, lepas tu tiba-tiba aku dah dengar bunyi satu macam letupan. Kalau aku dengar bunyi macam bunyi bom. Aku cakap, benda apa ni, sial. Mengatakan kereta aku telah membocori dan menyakiti kereta aku. Kita barang perkakas banyak tau. Kamera, lagi benda-benda yang pelik-pelik. Jadi survival nanti nak tak? Barang-barang survival. Tapi kita nak pergi survival. Kau fikir balik. Tak survival lah kalau ada kemah. Tak gentleman bro. Kita tak payah pakai kemah. Jadi kita hidup je, orang cabar aku hidup nature je. Jadi beli barang apa-apa yang patut je. Dengar semua kita akan dibagikan tugas-tugas masing-masing. Okey, tugas yang pertama, Adam. Apa yang kau boleh buat, kau buat. Jawapan dia, kita guna titik lama, guna cacing, letak je biar. Esok pagi bangun tak tahu ikan ada. Udang ni kapit untuk masalah. Ni. Ganas siut. Kita ada masalah, kita orang kena berpindah tempat. Yeah. Ini bukan biasa-biasa. Yeah. Masuk line, terus gegar dunia. AI team bangun, kita start cerita. Makodok mod, semua mata terbuka. AI Makodok, AI new generation 2026. AI Makodok, mat motor sejati. Jangan lupa share, like and subscribe my YouTube channel AI Makodok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap senong lama ikan berduri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Ya Allah, kau tahu tak, pagi tadi aku bangun, aku nak start kereta tadi, pagi tadi. Aku nak start kereta, lepas tu tiba-tiba aku dah dengar bunyi satu macam letupan. Kau tahu, letupan bom bunyi. Sekali aku dengar bunyi macam bunyi bot, macam tong. Aku cakap, benda apa ni, sial. Lepas tu aku dengar dekat belah enjin aku. Lepas aku buka depan, rupanya exhaust aku pecah je. Exhaust kereta aku dah terkeluar dah. Dah bunyi, kau tahu bunyi bocor macam mana bunyi. Kau pernah dengar tak exhaust bocor ke? Memang teruk, memang bunyi macam bot. Yang ni ikutkan konten ni, sebenarnya aku nak buat motocross. Tapi dalam masa yang sama, kejap lagi aku nak pergi buat exhaust. Depan aku nak buat exhaust, lepas tu aku nak pergi terus shoot ke Kemensah. Kemensah aku nak pergi sebab dekat Kemensah dia kena booking dulu. Jadi aku kena pergi untuk booking, untuk shoot konten. Aku kena booking dulu untuk motocross apa semua. Jadi aku tak dapat buat, dan aku tak boleh nak buat sebab kena booking. Memang tak sempat. Sebab apa? Sebab exhaust aku bocor. Memang kuat gila. Kejap lagi aku review. Tunggu sampai bengkel. Sekarang ni kiranya aku on the way dah pergi bengkel lah ni, untuk check aku punya exhaust. Sekarang ni exhaust aku, kau dah dengar? Dia tak berapa nak kuat sangat exhaust ni. Jadi ni sekarang ni aku on the way pergi ke kedai exhaust. Ni aku tak tahulah kedai exhaust ni okey tak okey. Ni kedai exhaust ni juga Pekin dulu pernah hantar, Pekin Ibrahim. Jadi aku nak tukar downpipe. Downpipe ni maksudnya exhaust ni memang bising gila. Aku nak tukar jadi dia betul-betul bising, tahu tak? Memang kalau boleh aku nak bagi satu taman rumah aku tu dengar bunyi kereta aku je, kau tahu tak? Jadi ni sekarang ni aku ni kat mana ni? Kat Pulau Meranti kita nak ala different exhaust. Different exhaust. Kau pandai kan? Kau yang tak nak keluar baju tak lah. Oh, tak ada keluar baju. Habis tu kalau aku keluar baju kau beli ke? Mesti support. support. Support aku. Kita kena keluar baju kan. Dah budak-budak aku semua cakap keluar baju. Jadi kalau korang nak aku keluar baju, korang boleh komen dekat bawah banyak. Okey, sekarang ni kita dekat Pulau Meranti. Lepas kita gerak Pulau Meranti, nak keluar daripada Pulau Meranti ni pergi ke Puchong tak silap aku. Dekat Batu 14, Batu 14 kan? Batu 13. Batu 13 dekat tepi tol tu tak silap aku kedai ni. Okey, jadi jom. Kereta kuning might be yang kat depan tu. Itu adalah pemen kereta. Tapi dia ikut aku sekarang. Dia kira je menjadi sekarang sebahagian daripada tim aku. Sekarang ni aku dah slow-slow untuk lagi, maybe tim aku nak buat dalam 5 orang. Kalau ada, korang boleh DM aku dekat TikTok ataupun IG.
Aku tengok apa kepakaran yang kau boleh buat. Sebab lepas daripada ni, aku nak buat konten yang memang konten-konten yang memang aku dah akan jaga kualiti konten-konten aku. Aku bukan tak nak buat konten-konten yang benda punya konten. Aku tak nak. Aku nak buat konten yang memang menarik orang tengok. Orang tengok akan jadi best. Okay, let's go. Jadi dia adalah satu-satu tim aku dengan kau. Dengan yang cameraman ni, aku akan cari dua untuk cameraman ke, siapa kau boleh buat kerja ke, apa ke, nanti kau boleh DM aku dekat TikTok. Yang kereta ni, yang kereta kuning tu dia boleh buat bengkel punya orang. Bengkel. Jadi dia tahu bahagian daripada kereta apa semua. Jadi exhaust aku ni bocor apa semua, dia aku kena bawa dia. Dia tahu bab knowledge bab kereta, bab enjin semua dia tahu. Jadi aku bawa dia. 2 hours later. Kita dah sampai bengkel yang kita nak pergi ni, nampak ni bengkel ni. Ni kalau orang tahu bengkel ni Pekin pun pernah hantar kita. Tapi tak tahulah, aku tak tahu exhaust boleh buat ke tak boleh buat ke, aku tak tahu. Jadi aku try cubalah ni nama dia apa benda punya performer ni. Ni different ni. Jadi ni nampak ni pemain balance tiada, pakai baju balance tiada. Okey, jadi jom. Ni masih stop. Tak pasti lah. Tak pasti. Cuba kita masuk ni. Tengah tengok check dulu apa. Tapi tak boleh masuk, tak boleh ni lagi ni tak boleh buat dulu. Jadi ni sekarang ni tengah check. Dah roboh. Okey, tadi aku dah pergi apa semua. Dah borak dengan dia apa semua. Exhaust aku kereta ni, kereta yang aku punya ni memang stage 2 tapi power tak sampai sebab exhaust aku terlalu kecil. Exhaust aku 3. Dia 3.0. Patutnya exhaust A45 dia kena 4. Tapi owner lama, maybe owner lama ni dia pakai 3 je. Tu yang tak keluar power walaupun stage 2. Tapi tak apa lah. Ni aku tengah cari kedai lain sebab kedai ni dia penuh sangat slot. Maybe bulan depan dia cakap. Bulan depan tak boleh lah aku. Bulan depan aku dah busy. Jadi aku nak kena cari kat hari ni kedai exhaust. Aku ada tengok tadi kat depan ni. Kita cari kat depan ni. Oi, kilat tu. Kedai kat depan ni apa semua. Kita tengok kedai depan ni pula macam mana. Kalau tak boleh juga kita cari kat hari ni sampai dapat. Okay. Ni kedai ni pun kita dah tanya tadi. Betul lah orang cakap pendapat lain-lain tu. Tadi kalau kedai exhaust yang dekat yang Pekin buat tu, dia kata 4 inci. Yang ni dia kata ya betul muat ke 4 inci. Jadi betul tak semua apa ni orang panggil, kedai ni dia orang punya tu sama, pendapat dia orang semua sama. Dia orang pendapat dia orang lain-lain semua. Jadi ni sekarang ni aku dah call Zin Exhaust dekat Shah Alam. Itu dia dah kata dia memang dah ada barang semua dah complete. Dia pun kenal aku. Jadi kita terus gerak ke sana lah untuk settle kan. Payah kau nak cari exhaust pun susah kau tahu. Kau ingat senang kan nak buat. Macam ni kak main motor pun sama kak. Kau kena cari barang ni sikit kat sini, kat situ, tak semua boleh. Tapi kereta ni dia payah sikit. Kereta ni tak semua nak ada macam motor ni memang kita dah pasih lah. Macam aku ni kan dah memang, macam mana orang cakap, dah memang main motor ni dah tahu selok belok, kedai ni, kedai tu. Jadi macam kereta ni aku pula dalam bidang ni baru lagi. Kalau kedai motor ni orang panggil kau pergilah mana pun ada kat tepi jalan aksesori. Kedai ni aksesori. Macam kereta-kereta macam gini nak cari aksesori payah. Kau kena tahu, kau kena belajar knowledge. Kat sana murah, kat sini murah, mana yang murah, mana yang tak. Jadi kau kena tahu semua benda tu. Kau kena belajar. Jadi inilah aku buat video konten untuk korang belajar
cara-cara nak pergi sini, nak buat exhaust ini, itu aku kepala apa semua. Jadi, jomlah kita pergi kat Zen Exhaust ni dekat Shah Alam, Section 15. 1 hour later. Sekarang ni kita dah sampai dekat Zen Exhaust. Sekarang macam-macam exhaust ada. Baru kita nak pergi tengok kat dalam dulu. Ni diorang tengah check tadi. Mengatakan kereta aku telah membocori. Membocori dan menyakiti kereta. Kerana exhaust aku adalah 3mm, sepatutnya kena pakai 4mm. Standard 3mm. Jadi aku dah pakai turbo, aku dah besar, aku dah pakai 4mm. Jadi jom kita pergi kat dalam dulu tengok. Ini adalah exhaust yang akan dipasang. Kalau korang tak tahu macam mana bentuk exhaust, inilah panjang dia. Kenapa exhaust kereta mahal? Apa sebab benda ni? Nampak bersih saja dah, berapa panjang dah, stainless steel apa semua. Sebab itulah dia berharga mahal. Okey, jadi jom kita masuk dalam. Mal. Tapi kalau piping bawah tinggi, bawah salah dia jatuh lah. Nak check. Sini apa? Kenapa ni besar? Suruh boleh 4 inci. Yang aku punya tadi 3 inci. Lepas ni kau dengar bunyi exhaust, bunyi macam kuda. Kau dengar bunyi exhaust aku, bunyi bocor dia macam mana? Kau nak dengar kan? Kau dengar kau dengar dia tekan. Siang ah. Kau dengar ni, dengar bunyi exhaust aku macam mana? Dia bunyi bocor macam mana? Ni F45 tu Wira turbo. Bunyi bocor dia serabut bawah sebab lower kan. Takut dia naik tu sebab aku ni kabel. Naik kejap lagi plak patah. Pesak. Kita semua bawa naik. Lepas dia akan check exhaust. Jom kita tengok fully dia buat exhaust macam mana. Lepas tu kita akan review bunyi dia macam mana. Okay, let's go. Nampak kereta aku kat belakang tu. Dia tinggal kita. Nak pergi buat benda lain, nak pergi buat exhaust. Sekali masalah dekat apa? Dekat gasket turbo tu kena tukar pula. Tapi gasket turbo tu tak mahal. Doakan kereta saya semoga 3i sempat buat. Ni saya buat kat dia transmatic. Aku memang nak, kalau boleh nak cari kereta-kereta, nak cari tempat-tempat yang memang orang panggil apa, tempat-tempat orang panggil tempat spesialis dia lah. Tapi ni alhamdulillah baru jumpa tempat yang sepatutnya aku hantar spesialis. Kedai-kedai kat sini lah. Okay, kita tinggal kereta, kita naik. Jom, kau tahu tak? Naik Myvi ni, Myvi kuda. Kau tak percaya je kita tengok naik kereta Myvi kuda ni. Kita sedang menaiki kuda kan. Aku dah cakap, ini kita tengah naik kuda. Tapi kereta ni kau ingat, jangan ingat tak laju kereta ni. Naik sikit ni. Kereta aku pun macam dia tu sebenarnya. Cuma tak kuat sebab apa tu main kereta konti kan. Kalau kereta-kereta biasa ni memang kau berjun sini lah. Three days later. Okay, jadi aku nak beritahu korang konten apa kita nak buat kali ni. Aku rasa aku nak survival hidup aku dekat hutan-hutan dengan dekat tepi sungai. Lepas tu aku nak buat apa? Kau tahu aku nak buat apa? Aku nak buat challenge semua dekat lautan. Kiranya tak nak balik rumah, duduk tidur dekat sana
hidup dengan kawasan luar hutan-hutan tu, hidup dengan kawasan sungai-sungai dekat situ. Apa yang kita makan semua kita cari sendiri, apa semua dekat situ. Cuma dia, aku bagi salah satu contoh, kemah, meja, kerusi, api, itu semua sendiri. Tapi survival apa yang kita nak buat? Kalau contoh kita nak buat unggun api, semua kena sendiri. Lepas tu kita nak makan sendiri. Makanan tak boleh beli. Jadi kita kena tangkap ikan dekat sana. Jadi kita pergi cari kemah dulu. Sekarang ni aku dekat IOI. Kita pergi cari kemah dulu untuk tidur je. Tempat untuk kita tidur. Sebab aku tak nak berani tidur kat luar. Kalau tidur kat tepi hutan ni bahaya sikit lah orang kata. Kita tak tahu benda-benda yang tak ingin terjadi kan. Jadi aku tak nak benda tu. Jadi jom kita masuk. Kita nak pergi Decathlon. Kita cari barang-barang kemah, kursi ke apa yang patut untuk kita survival malam ni. Okay? Takara Tomy mendatang apa pula? Takara Tomy itu kereta zaman-zaman Jepun tu. Kereta baru lah. Dia nak keluar Yaris baru gila ni. RM89. Yelah RM89 setiap minit kau kena bayar. 89 setiap minit. Dia kira bukan dia kira per jam. Kalau contoh sehari dia 24 jam. Kalau 800 dah berapa ribu dah sebulan, berapa ratus lah sebulan sehari kau kena bayar. Okey, jadi kita sekali dekat IOI. Aduh, hari ni hari Senin. Aku lupa pula hari ni Senin sebab public holiday. Kau tahu, ramai dul. Ramai. Bila ramai, barang pun ramai lah. Jadi kita akan naik Decathlon daripada atas. Daripada atas semua kita akan naik Decathlon. Baru kita cari barang dulu apa yang patut. Dekat dalam, okey. Pakai buka cabut tu. Kau tahu, kursi healing. Bukan, gila kau tahu tak? Okay, aku bagi kau contoh Kalau kau pasal kan, kursi healing kebanyakan asap tak boleh buka ni. Oh, dia lock. Ada lock pula dah. Ni, kursi healing kan macam ni kan. Biasanya ada tepi kan. Aku nak yang ada tepi. Tapi yang tepi tu kan dia boleh cabut-cabut macam tu. Aku tak nak yang tu. Cuba pergi cari. Bukan, rumah aku tu dia boleh buka. Jadi aku bukan yang aku tak nak yang buka tu lah. Untuk tarik barang-barang. Kita barang perkakas banyak tau. Kamera. Lagi benda-benda yang pelik-pelik. Jadi survival nanti nak letak. Barang-barang survival. Jadi aku ni ambil satu lah. Aku ingat. Lepas ni main tarik-tarik je. Bawa Anik lepas ni. Sekejap lagi Anik boleh naik. Dia kerja dah naik mendatang ni. Patah lah dia. Anik ni bahaya sikit kau tahu. Pergi patah. Okay, jadi ni kita akan ambil satu dulu. Sebab pentingnya benda ni. Untuk bawa barang-barang kalau nak pergi benda-benda macam ni. Jadi ambil satu. Okey, ni dah ada. Troli apa? Tak, sekarang ni aku nak cari kemah. Kemah takkan satu ni je ada bro, kemah. Kemah ada satu je lah. Cari kau tengok budak ni buat apa. Kau nak buat apa benda tu? Kan banyak barang nak beli. Ya Allah, rasa bebalnya kau ni. Benda ni kau boleh buka tarik. Bodoh, kalau buka kena bayar. Buka lah dulu kita bayar lah. Apa masalahnya? Ada satu jenis tu je lah. Satu jenis tu mana muat. Kedai kemah lain dekat mana? Kau tengok tadi kau tak bagi tahu pun kau ni. Kau libas kau lagi. Kau boleh pula dia tanya. Aku tahu kedai kemah hari tu. Aku dah tengok. Karat-karat pergi tukar. Dan tanya aku, weh, ni yang aku kejap lagi gang. Aku lagi. Baru tahu. Jadi benda ni dah ada kat sini je. QR dia tak ada ke? Tak ada letak barang je. Kapan Jamil. Jamil pun Jamil lah. Name Malkudu. Okay, dah next. Kad payment. Okay, kalau jadi letak tangan aku ada harga tak? tak ada. Kau muka kau pun tak ada harga diri. Macam mana kau nak ni? Awet beratur kot. Kau ambil receipt, tulis. Jadi jalan. Jom, jalan. Kau sekarang ni kau buka. Kita try. Tak payah depan ni. Buka je lah, terus. Apa pasal kau malu? Malu kau potong lah. Buka terus lah. Cepat lah. Tarik. Itu benda apa? Ni papan ni. Papan dia, sampah tu buang.
jadi tu. Sampah buang. Sampah tu buang. Aku cakap sampah buang. Ni sampah ni. Kau nak buat apa? Simpan buat kenangan. Okey geng. Saya nak bagi tahu korang, saya nak cari 2 orang yang boleh buat kerja. Maksudnya kerja-kerja yang memang dia boleh survival apa benda hidup. Dia boleh bermain dengan parang, boleh main dengan ni, boleh main dengan tu. Oh my god. Wow. Saya nak 2 orang. Jadi kalau korang nak jadi sebahagian daripada tim saya, untuk nama boleh lah. Tapi kalau untuk duit tu nak banyak tu tak adalah saya boleh bagi. Kan? Tapi untuk nama tu mungkin maybe saya boleh tolong korang. Untuk jadi sebahagian daripada tim saya. Mungkin sebab saya pun baru lagi nak naik. Bukan baru nak naik, maksud belum lagi cukup-cukup tahap duduk atas kat YT ni. Tapi kalau doa-doa lah, insyaAllah rezeki kita tak tahu kat mana kan. Jadi kalau ada, aku nak korang buat satu video. Lepas tu post dekat TikTok korang lah Post dekat TikTok korang dan tag saya. Bagi tahu dan apa kebolehan yang korang boleh buat. Kau boleh main parang ke, saya tak kisah apa, ada rupa ke tak ada rupa ke. Sekarang ni rupa ni boleh tolak tepi, boleh buang lah. Tak apa korang DM saya lah. Tapi DM saya susah tengok. Sebab hari baru ni saya ada tengok juga video lama saya, DM penuh. Orang nak masuk, nak duduk dengan tim saya lah sekarang. Jadi saya tak nak tengok DM dah. Sebab saya memang susah nak buka chat terlalu ramai. Jadi saya nak korang tag saya buat video. Cakap dia, okey saya nak join sebab. Okey, jadi korang boleh buat video kat TikTok, tag saya, okey? Jom kita sambung cari kemah pula. Ninso ni aku rasa barang berkakau rumah. Mana ada kemah gila Ninso ni, barang rumah. Apa benda lah. Kalau boleh saya nak yang lepas ni yang nak join tim saya tu jangan bebal macam ni. Kalau yang ni dah nampak teruk sangat dah bebal ni. Ninso pula dia ajak aku beli kemah. Kemah mana ada, tapi tak apa. Kalau orang yang bebal macam ni okey lah sikit. Okey, jadi kita akan pergi ke Seri Kembangan, tempat asal usul aku. Sebab aku tahu ada kedai kemah itu dalam OI ni. Tadi aku ada satu kemah tadi dekat dalam Decathlon, tapi kemah tu dia tak besar satu. Lepas tu bentuk pula dia macam memang tak boleh muat. Boleh memang untuk khas untuk seorang je. Jadi kita akan pergi ke Seri Kembangan, kedai kat area rumah aku tu. Jadi kita akan beli dekat sana. Tapi aku tak tahulah buka ke tak buka. Kalau tak buka, aku terpaksa pergi rumah Anik ambil kemah. Anik jadi kemah, ada 3 biji. Kita job kemah dia. Lagi senang kita pakai kemah dia je Anik. Alang-alang kita Kecil besar. besar, kecil, satu kemah tu boleh 2 orang, 3 orang. Jadi kita pergi rumah Anik je lah, senang. Alang-alang nak pergi Seri Kembangan, kita tengok kalau tak ada, kalau kedai tu tak buka, kita pergi rumah Anik. Ini baru betul nama dia. Kem Guru ni nak buat kemah. Murah lah ni, 1,600 kau nak bingung nak apa? Kau ingat nak mahal nak apa? Ada tilam Ada tilam. Tilam ni beli sendiri. Gila, ini dia tunjuk contoh je kau ni. Ni. Bantuk pokok. Kita nak tidur ramai apa? Nak tidur aku seorang ni. Yang lain dah pandai hidup. Berjaga-berjaga sikit. Tapi ni dia pelik sikit kemah tu ni. Pelik sikit kemah ni. Dia macam dia kemah ni dia boleh kau tidur sini seorang pula tidur sini. Bila tidur sini seorang yang lebih tu tidur bawah. Ada orang jaga. Ni boleh tutup. Sebab ni dia murah lagi. Ni berapa? Dia lain-lain harga lah. 2,200. 200 je, gila ni murah. Tapi ni apa benda pula? Dia lain-lain lah. Tak faham lah aku. Ni asing ke? Dia Asing. Ni hitam ni 200 ni sampai sini je. Kau tengok elok dia full ni. Bingung. Di bawah tau. Sebab tu orang cakap jangan buat peletau. Bagi kau tidur yang hitam tu black, yang anjing tu kau. Aku dengan black bergabung kan. Yes. Dia bukan pump ni. Kena pump juga ah. Cek harga ni 1,300. Besar ni. 1,300 ni okey ke tak ah?
Okey, hari ni kita akan minum air. Simut ni tebal tak? Kata saya beli tu ke? Ni untuk buat tidur. Berapa simut ni? Untuk malam kan namanya. Weh, bodoh. Punching bag. Aku ingat punching bag tadi. Bang, tidur boleh bang? Saya ngantuk abang. Tak boleh, habis. Aduh bang, jangan macam ni bang, habis bang. Kira ambil yang tu lah. Ambil yang tu display pun display lah. Boleh lah, jalan je lah bang. Berapa je? UFO. UFO, korak kau. Okay. Berhenti. Bagi IC lesen. Ni muka macam penagih ni. Macam penagih yang muka ni. Tapi kalau kemah ni aku duduk seorang lah. Tapi kita nak pergi survival. Kau fikir balik. Tak survival lah kalau ada kemah. Tak gentleman bro. Babi ni. Kita kemah kita beli. Tak ada lah. Aku beli tidur seorang lah. Aku tak bawa kau. Tidur seorang. Kini kau tidur luar. Ya aku tak ada beli kemah besar ni. Aku beli kemah untuk aku. Jadi kau hidup seorang. Macam ni. Okey lah macam ni lah. Aku tak payah beli kemah. Tidur dengan korang sekali. Okey tak apa. Aku tak ada hal bro. Jom kita pergi bayar dulu. Kemah kita tak payah pakai kemah. Jadi kita hidup, orang cabar aku hidup nature je. Jadi beli barang apa-apa yang patut je. Beli kursi, meja, benda yang patut-patut je. Lepas tu barang balik hidup. Itu je. Sekejap lagi kita beli canvas, kita bacak canvas je. Macam mana? On tak on? Ni buat apa bang? Tampar nyamuk ah. Kalau tampar member tak boleh bang? Tak boleh. Memang aku tampar kau macam ni. On tak on? Nampak? Kau merosakkan satu benda kau ni. Kau dah rosak kena bayar pula. Dah aku nak main apa? Bimpong. Okey, jadi kita settle pembayaran. Kau tengok budak ni memang kecoh sikit. Tapak dia. Kau jangan sampai abang tu tapak dengan abang. Jadi kita dah beli settle semua. Aku rasa macam nanti ada modal lagi. Kalau kau video ni dapat modal lagi kan, view naik. Kita ada modal, kita beli lah. Belah kemah, belah apa kan. Ni duit beli yang mana ada je dulu. Okay. Ni bawa macam mana Jadi ni? kita kena angkat ni barang-barang yang ni. Semua banyak juga. Okay, jom. Let's go. Okay, boleh bang. Okay, masih ni bang. Okay, jom. Janganlah campak kau ni. Agak-agak lah campak. Muat. Bawa keluar. Kau ni tu lah orang cakap kau ni kurang bijak. Bawa keluar ni dulu. Macam mana lagi? Sebab tu lah aku cari 2 orang lagi kau tahu. Sebab ada seorang ni pun dah macam tak ada orang kau tahu tak? Aku dah ajar dia orang. Bukan nak bagi dia orang jadi kuli batak aku, tapi biar dia orang belajar sendiri. Macam mana nak buat? Kau tengok macam mana dia nak buat. Sebab tu kalau aku nak cakap kau ni pandai, tak pandai. Cuba kau try. Betul, aku try. Kalau aku boleh buat. Ni, aku ajar kau. Kau buka pintu. Kau buka pintu. Macam ni aku. Kau buka pintu. Ya. Sebab tu lah aku cakap kau ni tak pandai. Kau ni tak belajar fikiran otak kau ni. Apa yang tak lepas? Kau cakap aku. Apa yang tak lepas? Apa yang tak lepas? Aku tanya kau. Satu lagi. Yang kecil ni boleh masuk dalam. Kau tak payahlah yang panjang kau masuk dalam. Ya Allah, serabut je aku kalau ada tim macam ni. Kalau 5 orang tim aku macam gini, pening kepala aku dibuat ni lah. Ni baru masuk yang ni. Jaga-jaga ni bukan kereta beza aku. Ni mas. Tolong letak elok. Jadi dah settle. Jom kita pergi cari parang aku rasa tak percaya. Kita yang penting kita survival nak hidup. Kita ni hari ni makanan api pakai lighter boleh bawa. Ni paling penting nak cari makanan ikan bro. Ikan tangkap sungai. Yes, kena bawa barang-barang tu lah. Jala. Jala kita kena bawa. Mancing.
Mancing aku ada, cuma kita kena cari mata kail je, okey? Jadi jom kita pergi cari batang mancing dalam 2 ke 3 untuk semua. Jadi jom, let's go. Let's Kita go. gerak. 7 hours later. Okay, jadi ni perjalanan nak masuk ke dalam. Kita dah sampai kat Lulangat. Ini perjalanan yang kita nak akan survival kejap lagi. Oi, dalam gila. Dalam, terlalu dalam gila guys. Memang kita orang je ada ni. 2 kereta ni je. Perjalanan kita orang nak masuk dalam ni. Oi. Nak masuk dalam ni kau tahu berapa jauh geng? Dalam lebih kurang ada 10 kilo agak. Jalan macam ini saja 10 kilo. 40 minit. Gila aku cakap. Bila nak sampai pun tak tahu. Ini betul-betul nak survival. Betul survival hidup ni. Jadi kita dah sampai sekarang ni. Ini kawasan ni. Jadi kita akan review satu kawasan-kawasan. Sekarang ni gelap kita memang kat dalam hutan. Jadi angkat semua barang. Memang tak tempat. Sekarang ni kita nak mulakan aksi penggambaran. Asyik pergambaran apa? Ha? Ini bukan IC. Shooting kita. Pemasangan kemah. Pemasangan khemah. Okey, jadi kita orang pun dah sampai. Kau belum lagi kita review. Nanti kalau kau nak tengok, kau tengok video full. Kita akan review waktu pagi sebab malam maybe tak akan dapat. Jadi jom kita orang layan. Kita orang nak pasang khemah sekarang ni. Kita orang nak pasang khemah, lepas tu aku nak pergi mancing. Nak dapatkan ikan, nak buat unggun api. Semua kita nak buat untuk kehidupan kelangsungan malam ni, okey? Jadi jom kita pergi buat sekarang. Kita jom buat khemah dulu. Let's go. Okey, jadi kita orang tengah siapkan kemah ni dulu. Jadi kita orang tunggu siap-siap nanti kita akan terus buat aktiviti ke apa dulu, okey? Kita akan buat satu persatu supaya siap. Saya minta maaf, video ni mungkin akan panjang dan mungkin ada sambungan-sambungan, okey? Jadi korang layanlah konten ni sampai habis, okey? Jom kita buat kemah dulu. Begitu di atas kereta kita rela pintu atas lantai. Harap korang tolong pegang. Tolong kejam. Tengok. Telesanya. Okay, good night Mal. Good night everyone. Jangan bagi nyamuk dulu. You ada banyak siang, you ada 3. So guys, kita boleh tengok Mal nak buat unggun api. Jadi tak sebab dia dulu ahli PBXM. Lepas ni korang dah tahu dah barang-barang apa yang korang kena sediakan kan. Jadi kita dah tahu kemah dah ada. Lepas ni apa semua barang meja-meja semua aku ada. Ada betul-betul lah. Dia tarik. Lepas. Alamak. Nampak inilah barang-barang aku beli tadi. Betul tak sangkut mana tau? Ini kita memang survival minat air sungai. Jadi barang-barang kamera semua akan letak di atas ni. Okey, jadi kita dah settle. Minta maaf aku isok kok. Kemah dah settle, setup meja semua dah settle. Jadi walaupun kita orang tak lengkap barang, semua barang komplit untuk hidup. Makanan pun memang kita tak ada. Hanya membekalkan 3 botol air saja. Jadi sebelum kita orang hidupkan unggun api, aku nak pergi mancing dulu. Apa yang betul kita tengok dapat ikan ke tak, okey? Yang aku lepas umpan. Nak tengok test dulu, 1 round. Macam mana? Jadi aku ada jumpa satu pot. Jom, kita pergi pot lah tu. Dia macam kolam sikit. Jadi kau kena lintas binatang ni. Go. Kita tak tahu ada ikan ke tak ada. Tapi kita cuba lah dapat kan. Ada rezeki ada lagi. Makan malam. Kita akan test. Kita akan pergi cari juga air ni. Macam mana pun kita akan cari ikan juga. Sebab malam ni dia kurang nampak je. Sebab ikan dia kelah ataupun dia akan main. Jadi pula dengan arus macam ni memang payah sikit arus. So guys, sekarang kita tengah buat unggun api yang akan jadi. So korang boleh tengok budak-budak Gen Z buat unggun api.
Tuan. Oh, tak, sangkut. Cepatlah. Kita menggunakan umpan cacing. Patutlah dia tak makan pun. Umpan pun hancur dah. Tapi tak apa, selagi kita boleh guna kan, kita guna jadi. Okey. Jom kita cari ikan dekat bawah pula. Aku rasa sebab tak nampak malam, aku terpaksa kena pakai spoon. Pakai spoon je cara dia untuk dapatkan ikan. Malam-malam buta ni. Kita cari ikan besar terus je lah. Cari ikan kecil tak dapat, cari ikan besar je lah. Itu je lah jawab dia. Sebab malam ni aku tak nampak sangat. Kalau sebab kita pun tak tahu tempat ni ada ikan ke tak ada. Jadi memang terpaksa pakai benda ni je lah. Kita main casting je lah. Okey. Dengar semua kita akan dibagikan tugas-tugas masing-masing. Siapa lari daripada tugas, memang siap balik dengan kaki. Okey, tugas yang pertama, Adam. Apa yang kau boleh buat, kau buat. Tugas aku paling susah. Apa? Tugas aku sebagai kapten, duduk mengarah korang. Wait a minute. Who are you? Itu tugas yang paling susah dan berat tu. Kalau aku salah mengarah, korang habis. Okey. Itu tugas dia. Jadi aku dah bagi tugas masing-masing. Pandai-pandailah fikir ya. Jadi tolonglah buat tugas masing-masing. Siapa yang spray nyamuk ni? Kau ke? Ni semut api. Semut api dia. Kau ni tak survival lah semut api. Kalau kena semut api, dia takkan lari. Takkan lari. Kau kena beli ni. Pakai apa tu yang Belerang. bukan belerang. Lepas tu? Yang biasa orang buat kat rumah-rumah tau. Belerang lah. Orang lu takkan dengan kambing lah. Bukan. Biasa asap-asap orang buat kat rumah tau. Fogging. Guna fogging. Baru dapat. Dengan kita-kita. Dengan kita-kita sekali hanyut. Api tu kau pergi tengok. Kau pergi tengok api hidup macam mana api. Punya lembab lah api. Kalau aku buat kerja sekejap ke ni. Tapi masalah kerja aku pun tak settle lagi ni. Hidup tak boleh? Tak, kau kena cari ikan untuk kita makan. Iyalah, sabarlah. Aku tengah usaha untuk korang ni. Dia kena cari ikan. Kau boleh sabar. Aku dah lah gabun malam. Buat api pun lembab lah. Saya akan lepak bawah ni untuk mencari ikan. Go. Jawapan dia, kita guna tetik lama. Tahu tak tetik lama apa? Nope. Guna cacing, letak je biar. Esok pagi bangun tak tahu ikan ada. Ini biasanya aku guna taktik ni dekat kampung lah banyak. Macam perkampungan boleh lah, senang lah dapat. Masa time kala dulu masa aku jadi budak-budak kampung kan, dia biasalah kampung budak-budak Alostar kan. Kita potong cacing ni, kita bubuh je banyak-banyak. Cacing ni kadang ada kena rimbuk dengan aku je lagi. Ya Allah, mengeliat pula cacing. Okey, jadi saya letak, kita akan duduk depan ni dan biarkan. Okey, aku dah letak. Okey, aku dah letak. Dan kita akan menunggu maknya datang. Biarkan saja hatiku bicara. Main lampu dulu. Ni bukan gila, ni udang lah. Ni udang ni. Ni nampak kan? Kau tengok. Udang kan? Ni nampak kan? Dia datang ni, nampak kan? Okey, kau seorang suluh lampu kat sini. Suluh lampu kat dia. Suluh. Oh, hilang juga.
Sauk dah tak ada tu. Tak, kau kena tanda je kat lampu kan ni. Dia tak ada, dia kalau ada lampu tak bergerak. Nope. Allah. Nope. Dia turun. Tengok. Okey, dapat. Dapat. Allah. Allah, jatuh. Suruh balik ni. Suruh balik. Dapat. Nice. Okay. Okay, jadi kita boleh tukar umpan. Kita try umpan udang. Jadi boleh yang ni makan untuk macam makan kuku crunch je. Umpan udang. Ha? Umpan udang. Ha. Jadi aku rasa dah boleh tukar udang. Kita pakai umpan udang. Udang, cara cakok dia. Okay, kau ada nampak urat dia. Urat belakang ni, tapi jangan bagi kena urat dia. Ha. Dia ada urat kat belakang. Dia jangan bagi kena urat dia. Kalau kena urat, memang dia arwah awal. Nampak dia still hidup. Kau tengok ni still hidup. Nampak? Kita akan baling kat sebelah sana. Yes, nice. Kita akan main tepi-tepi batu. Itu tepi batu sangat tu. Kita akan letak belah sana aku rasa. Slow. Ha. Kita akan meletak kat celah batu tu. Sambil-sambil tu kita akan cari udang lagi. Ini bukan. Ikan ni dia susah lari kalau ada lampu. Dia akan duduk diam kat lampu. Ha. Sebab tu macam ikan ni macam ni kan. Dia kena ikut dia. Ha. Kecil sangat lah. Bukan besar. Udang ni besar. Tengok. Mana udang ni? Ketam ada gila. Ada ketam. Besar tu. Ada ambil plastik apa Dam. Banyak ni. Nampak ni dia besar ni. Nampak ni. Okey, dapat. Yang ni besar tu dia punya ni. Nampak. Udang ni guys. Aduh, kapit dia. Siwak tu dia kapit aku. Aku tak nak cabut kapit dia. Mana plastik tadi? Adam. Jadi kita akan letak dia dekat dalam satu air. Oh, jadi betul ada orang pernah duduk kat sini, nampak ni. Sebab ada orang buat benda macam ni. Istana. Sebab ni kalau aku tak silap akulah tempat ni, sebab aku ada nampak lori tau. Lori. Kau tengok ni, man. Lori zaman-zaman perang tu. Aku rasa ni tempat ni aku rasa Abel shoot kat sini lah. Filem jangka tu. Kita akan isi air. Ketam semua akan ada kau tahu tak? Ketam dalam ni. Mana udang ni? Bukan, tadi aku dah kena kepit lagi ni. Okey. Yes. Settle satu Satu. Dah boleh bakar. Lagi. Jom kita akan cari next. Okey ni. Aku nampak oh. Ni nampak kan? Mana Kau tengok elok. Air hilang. Sabar, mata kau kena tajam. Air kena biar tenang. Dapat? Ada buat jerat Adam! Kacau lah. Aku yang terkejut. Susah agak nak cari udang-udang ni, Dam. Kalau kau nampak udang-udang begitu, Dam. Ha? Yelah, anak lah. Kau kena angkat batu slow-slow. Dia akan duduk bawah batu. Okey, ni. Meh.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kocak air gila. Kocak. Nope. Sebelah batu. Mana ni? Tunggu Nope. Oh, tak dapat. Payah juga nak tangkap ni. Sebab udang ni dia laju tu. Okey, dapat. Okey. Sudah 2 ekor. 2 ekor. Sudah jadi? Lagi. Aku bawa batu aku tadi ada lagi. Ya, aku dapat perangkap mekoi tangkap. Kau takkan takut kau nak pegang? Ha? Mana? Ni, kau tengok tangan aku ni. Apa yang susah? Kau tengok kau udang ni. Mana? Ajang gai. Allah. Mana? Lompat. Ni dah tangan aku lompat. Tu mai atas tangan kau. Kecil itu pun susah. Ni. Air gegar tu. Ha? Ni Mana? Ni. Dua air gegar. Tu apa? Kecil sangat ni siap. Hai. Oh, ni besar. Mana? Oh ni. Ni angkat daun ni. Nampak ni. Tu nampak. Ni nampak tu besar. Bapak Tepi, dia dah tepi. keluar. Celup. Tepi. Bukan dia boleh celup tu macam tu. Macam Ni terlepas. hilang terus ni. Lompat. Bawah tak ni bawah ni. Bawah ni. Ni. Ada ni, ada ambil tangan aku. Mana? Dia lompat dulu. Tak, dia ada. Dia takkan main menjauh. Ni. Apa? Tu besar. Tangkap. Aku ajar kau tangkap. Meh, pegang. Ini kau tarik dia daripada tepi, kau pegang ni. Buat di atas. Bukan, kau tolak, lepas tu kau tutup terus. Tutup terus. Nope. Lambat. Laju. Okey, 2. 2 ekor. 3 ekor tu besar depan kau, tutup terus. Tutuplah terus. Tak apa, aku buat naik darat terus. 3 ekor terus. Tu bau. Cukup ni. Ni masuk air. Jangan masuk air balik. Ni. Dah, aku dapat seekor. Ni ada seekor. Ni besar. Tangkap letak dalam tu. Okey, dapat dah. Kita letak dalam. Aduh, sayang bro 2 ekor ni. Pun besar tu. Ambil besar tu. Kita ambil yang besar. Ni mampuk dia. Ni habis bateri. Tak, bukan kipas. Tak, tangan. Ini tak gigit. Dia ketik dia tak sakit pun. Aku dah tangkap besar tadi. Lagi besar pada ni. Cukup. Lambat. Udang tu dia kalau daga masuk tangan kau. Okey, cukup. Masa kau nak cukup tu laju. Kau doa. Doa pegang lampu. Kau doa. Doa. Doa senang. Ya Allah, Tuanku dapatlah. Dah doa senang. Okey. Bodoh. Jangan gelap. Ni. Masuk ke bawah ni. Jangan gelojoh. Pastikan naik dulu. Tu Allah mau berikan nafimah rezeki. Doa. Elok. Terus tutup. Okey dah. Besar ni. Weh, sakit bodoh. Wait a minute. Dia ketik dia tak sakit pun. Dia kena macam aku kena tadi. Sakit bodoh. Dia cekok bodoh. Kena macam aku kena. Dah berapa ekor ni? 4 ekor. 1, 2, 3, 4. Kita cari lagi. Let's go. Okey, jom kita tengok berapa hasil kejap lagi. Sekarang pukul 3.30. Kita cari sampai pukul 5, okey? Jom. Okey, jadi ni hasil udang ikan kita dapat tadi. Hasil kita menangkap. Kau tengok ni berapa banyak? Pakai tangan mah. Nampak belah-belah tepi sana udang-udang nampak. Besok kita akan sambung balik cari ikan besar dengan menggunakan umpan yang ada ni, udang-udang yang ada. Kalau tak boleh tangkap, kita akan tangkap udang ni sebanyak mana yang boleh, kita tengok. Jadi jom, kita orang pun dah sekarang pukul 4 pagi Mat. 4 pagi tak tidur. Jadi aku dah set up dah tempat tidur aku. Jom guys, kita pergi tengok. So tempat tidur aku, diorang semua tidur kat lantai. Ni aku tinggal ambil bantal aku dengan selimut.
Jadi jom let's go, kita tidur dulu. Besok pagi kita bangun. Alright. Jom. Jadi kita orang dah siap-siap untuk tidur guys. Ni muka-muka yang berada di dalam kemah. Sebab kita orang semua dalam kemah. Jadi kita nak tunggu pagi baru bangun. Tutup habis. Okey, jadi kita orang akan tidur. Sekarang pukul 4 pagi, kita akan bangun dalam pukul 8 pagi semua Ingat, 8 pagi. Baik bos, sayang bos. Cakap apa? I love you bos. Silau lah. Silau apa? Tidur je lah. Silau. You diam you tidur atas. Kita orang tidur atas kayu lah. Saya tidur atas katil lah. Nanti Dia bagi tidur atas akar tu. ya, nanti beli sendiri lah. Okey? Bos duit. Kumpul duit lah mah. Beli baru 200. Pakai bos menyekat lah. Kita campaign lagi selalu. Kempen. Kita kumpul slow-slow beli barang-barang semua. Bukan kempen. Nanti aku dah kaya aku beli banyak-banyak. Okey? Janji Janji aku akan beli support, beli banyak-banyak. Kalau video ni cecah 500 ribu ke atas. 500,000 ke atas aku belanja kau satu katil. Sukiah apa Sukiah Tak ada Sukiah. Daripada Sukiah baik kau beli benda ni. Lepas ni boleh hidup lagi dengan benda-benda macam ni. Bye. Tak ada tidur ke bye? Saya askar lah bye. Askar lah? Ori ni ah. Ori askar bye. Siapa letak aku buat ni? Gila ke apa main letak-letak. Sudah. Okey geng. Jadi kita orang pun dah barai. Kita orang pun nak tidur dah. Jadi jom kita tidur, okey? Bye-bye. Sekarang pukul 6.30 baru tidur 2 jam. Kita orang ada masalah. Kita orang kena berpindah tempat. Jadi kita orang kena pindah tempat. Lepas tu kemas-kemas ni dalam masa setengah jam. Lepas tu kita orang terus gerak ke bawah untuk buat aktiviti ke mandi ke apa ke. Okey. Jom. Jadi kita orang pun ada dekat sungai ni baru habis semua. Cuma ni kita orang tak rekod tadi semua masing-masing dah barai. Sekarang berada dalam jam nampak pukul 11 pagi daripada pukul 12 malam semalam kita survival hidup kat sini. Jadi minta maaf lagi Abri hari ni tak ada. Konten ni tak ada Abri. Sebab saya dah beberapa minggu dah tak jumpa Abri sebab siapa yang tahu je lah. Nanti korang tunggu je lah lagi. Apa yang saya cakap saya masukkan ni. Jadi itu saja konten kita pada kali ni. Cakap senang gelama ikan berduri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Okey. Jadi jumpa untuk next konten motocross pula. Okey. Jom. Let's go. Kita nak terus shoot. Bukan nak ni, kita nak pergi terus shoot motocross ni. Sekarang ni saya terus shoot. Kita orang 2 hari tak balik ni. Untuk 2 konten. Okey. Saya gerak dulu. Kau apa ni? Kau apa ni? Okey. Jom gerak. Ciao. Ada tali bye.